Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Ya? 6. Tak mana ya? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka tatkala balir budak-budak itu, maka mestilah dua ibu bapa pun bersangat-sangat menekang di atasnya budak-budak kepada mengingatkan dengan segala ilmu iman dan ilmu suruh tegah, bahkan serba-serbi yang bersangkut paut dengan agama, dan bekal bagi beberapa tempat yang di hadapan lagi. Dan jika adalah ini perkara telah wajib di atas budak-budak balik itu sendiri sekalipun, maka bersabit dengan buku budak-budak ini, banyaklah puak-puak kita yang Islam tak kena bawakan, iaitu meninggalkan mendidik budak-budak kepada ajaran-ajaran agama, dengan masing-masing tak peduli atau dengan masing-masing didik kepada belajar untuk kelebihan dunia jua, yang dikatakan perkara yang serba salah di atas mendapatnya. Tak padanglah dengan habis belanja dan susah lelah, maka apabila beralih daripada dunia kepada mati, maka situlah baru dapat terkejut yang amat-amat besar dan sesar yang amat sangat. Dan nyatalah kata sehabis-habis berharga pekerjaan agama, dan sehabis-habis kenalah kepada sekalian orang-orang yang sungguh-sungguh kepada paksakan anak-anaknya kepada mengaji agama serta beramal dengan ilmu-ilmu yang mendapatnya, maka adalah pendapatan ini tidak sekali-kali berfaedah dan berguna pada ketika itu. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka tatkala balik budak-budak itu, balik ni bahasa Arab, Melayu kata sampai, balagha maknanya sampai. Kalau balagha sampaikan, baligh hendaklah kamu sampaikan. Balagha yuballighu, tabligh, tabligh menyampaikan. Tak, tabligh maknanya menyampaikan. Kita semua ini umat tabligh, bukan jamaah tabligh. Umat tabligh, umat tabligh lain, jamaah tabligh lain. Umat tabligh maknanya umat yang menyampaikan apa yang baik, iaitu perkara-perkara agama kepada orang lain. Nah, tu umat tabligh. Tu kita tak dapat tidur. Nah, suruh orang buat kebajikan, suruh buat benda baik, beritahu cerita-cerita yang benar. Nah, tu panggil umat tabligh. Yang Nabi SAW kata, balighu anni walau ayah, sampaikanlah berita daripada aku ini, yang ini kepada orang lain, walau ayah, walaupun satu ayat. Jemaah tabligh tu hak kita kenal tu lah, hak tidur surah tu. Nah, tu jemaah tabligh. Itu kumpulan. Tapi kalau umat tabligh, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tabligh bukan hak sama-mana individu atau kumpulan. Nah, itu adalah tugas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hadis, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah. Kita dengar hadis, kita sampai kepada orang. Kita dengar satu hukum, beritahu kepada orang. Orang tak boleh dengar, sudah, biar orang lain pula. Dah.
Baligh maknanya yang sampai umur. Maknanya orang yang sampai umur. Sampai umur dengan beberapa alamat, beberapa perkara. Di antaranya iaitulah alamat yang hanya ada pada kaum wanita sahaja, iaitu keluar haid, atau beranak, atau nifas. Balik laki-laki tak tahu. Tak. Keluar mani laki-laki dan perempuan. Balik tak? Keluar mani. Laki-laki ada keluar mani, perempuan ada keluar mani. Nah, tak keluar haid perempuan ni keluar mani. Balik. Tapi 9 tahun sekurang-kurangnya keluar mani, balik. 9 tahun sekurang-kurangnya keluar haid, maka balik. Nah, kalau 7 tahun keluar darah budak perempuan, kan haid lah. Darah lain, bukan alamat balik. Gitu. Ada orang tanya, dia orang perempuan keluar mani tak? Sebab ada orang mengatakan laki-laki je keluar mani, perempuan tak. Suatu hari seorang sahabat perempuan radhiyallahu anha datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau kita bermimpi kena mandi ke tak?" Nabi kata, "Na'am, iza ra'atil ma'." Ya, kena mandi kalau perempuan yang bermimpi itu nampak air. Bukan mimpi nampak air sungai Terengganu. Maknanya kalau keluar mani. Dan pada hadis yang lain dimuskilkan akan keluar mani bagi pihak perempuan. Maka Nabi kata, guana mu siapa tak percaya perempuan keluar mani. Mudah tengok anak yang lahir ada mirah mak. Tak. Ada meh ayah. Hak meh ayah tu daripada mani ayah. Ada meh mak. Ikut mani mak daripada mani mak. Kerana itulah dua mani dia berkongsi. Maknanya sama-sama mak pun ada mani. Ada air mani. Nah, kita lihat kadang-kadang rupa dia, mata macam mak, hidung macam ayah, mulut macam mak, dahi macam ayah. Nah, kadang-kadang dia tengok ayah belaka, putih macam ayah, comel macam ayah, tak ada sikit mak. Tidak mari lagi. Dia besar baru teringat. Ada tak? Masa kecil tu ayah belaka. Nah, comel macam ayah, rambut lebat macam ayah, lesung pipik macam ayah, hidung macung macam ayah. Nah, mata-mata sabun macam ayah, tak ada sikit ni mak ni. Nah, kok mana pula? Oh, bila dia besar dah 14 kali SPM. Oh, nurung mau. Ada juga. Dia dengar pula. Tak tiru kok jising, kok jiring, kok tubuh, kok sifat. Nah, habis. Jadi bila balik sampai umur budak-budak itu, mesti ni wajib. Dua ibu bapa pun bersangat-sangat lah. Wajib, dua ibu bapa ni wajib atas. Mana atas ibu bapa datang satu kewajipan, iaitu sangat-sangat menekan atasnya anak-anak kepada mengingat dengan segala ilmu iman dan ilmu suruh juga. Yang ni kena dedahkan anak kepada ilmu tentang tauhid, tentang akidah, tentang i'tiqad, tentang iman. Kau pandai nak panggil apa? Tulis belaka. Dia panggil ilmu tauhid kerana ilmu tu tujuan nak mentauhidkan Allah pada zat, pada sifat, pada af'al dan pada asma'. Dipanggil ilmu iman kerana ilmu ni bicara tentang hati, perkara keimanan. Nah, dipanggil ilmu akidah, ilmu i'tiqad kerana segala perkara yang dipelajari itu disimpulkan di dalam hati. Nah, sebagai pegangan. Dipanggil ilmu i'tiqad. Ada orang panggil ilmu sifat 20. Kerana masyhur kadang-kadang tu dengan belajar cara mengenal sifat 20. Tak mesti belajar kod sifat 20. Sifat 20 cara khalah dia panggil. Nah, cara salah tidak panggil, tidak bawa dengan sifat 20. Dia kata Allah Ta'ala lah yang ada, yang wujud, yang menjadikan segala langit dan bumi.
Dalilnya buat mari ayat Quran tu cara salah. Kau pandailah cara mana pun. Pasal bala. Nak belajar sudah sampai dapat mengenal Allah. Ma'rifatullah awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal daripada segala perkara yang berkait dengan agama, mengenal Allah dulu. Tuhan yang menjadikan kita. Supaya bila mengenal Allah, maka ibadah kita pun benarlah hal dituju itu. Kerana itu Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, fayajibu awalan alaika an ta'rifal ma'bud summa ta'buduh. Maka wajiblah awalnya atas kamu, bahawa kamu kenal akan Tuhan yang kamu sembah, kemudian kamu sembah akan dia. Fa kaifa an ta'buda man la ta'rifuhu. Maka macam mana boleh kamu menyembah, beribadat kepada orang yang kamu tidak kenal? Pelik. Lepas tu kena mengenal Allah. Nah, sekarang cukup mudah. Nak mendapatkan pelajaran agama cukup mudah. Macam makan kacang. Zaman dulu tak ya orang ngajar. Tak ada. Belayar kapal di mengaji Mekah. Nah, belayar zaman dulu. Sebab tu keluar perkataan Ibn Ruslan, malam yakun ya'lamu za falyas'ali illam yakun mu'allima falyarhali. Barang siapa yang tidak alim, hendaklah dia belajar. Jikalau tidak ada orang alim, hendaklah dia belayar. Nah, belayar tinggal kampung hari tu. Nah, kerana apa? Menuntut ilmu. Sebagaimana para sahabat, ulama-ulama tabi'in. Nah, kita dengar cerita-ceritanya belayar tu. Kita tak belayar. Nah, kita tengok kapal layar. Belayar tinggal kapal lama. Allahu Rabbi. Tak. Besarnya, tingginya hemah orang dulu-dulu. Nah, sampai belayar tinggal anak cucu, tinggal adik kakak, tinggal kapal lamang, tinggal kedai, tinggal kebun. Nak belajar. Ni tak payah bayar dah. Depan mata. Ilmu benda nak ngaji. Faham tak? Ilmu benda nak ngaji. Boleh ngaji belakang dulu tak tak. Pak pada main tak jumpa cara orang ceritalah. Tanya orang tua-tua dulu cikgu. Betul tak? Ada. Macam ni habis surah. Suti surah pula 7 malam lain sama ustaz. Nah, mudahnya ni. Zaman dulu nak ngaji kitab ni tak boleh beli. Upah orang tulis. Upah orang tulis. Tu guru kita dia upah orang tulis. Masa tu dia nak ngaji kitab Musalli dengan kitab Faridah. Tak jawi je. Tak ada jual. Nak. Tak ada jual. Tahun 50-an. Duduk di Ulu. Upah orang tulis. Upah dia buat bendang. Semusing. Semusing buat kerja bendang. Cedung. Nak. Boleh licin. Buat upah orang tulis kitab Musalli. Boleh ginadah. Nak. Lenih tambung-tambung kitab ni. RM1.50 Musalli. Naik sarang laba. Tak laku. Tak, pagi tak laku suti. Spiderman duduk atas kitab. Duduk karu. Tak laku. Kelisa. 9 bulan kena tunggu tepah. Ada dah pitih ni. 42,000 nak buat tebak. Tokai kata tara 9 bulan tunggu. 42,000. Mana Allah siap setengah ni Musalli. Walik lalu. Ada, tak ada masa. Tapi bukan sini kat lain. Dulu hebat. Tak. Syekh Daud Fatani naik belayar, kapal layar. Pergi ke Mekah dengan Syekh Abdul Samad Palimbani. Tu guru Syekh Tuk Lang ngaji Mekah. Tak. Bukan kapal terbang jet 747 siap dengan pramugari. Nampak? Pramugara pun ada juga hak Tornado. Nah. Cukup mudah lah ni. Bila mudah, maka jadi lupa kita. Bila mudah. Nah. Rabi'atul Adawiyah. Dalam rumah dia tak ada baik. Berbatu-batu dia ambil air di telaga. Waktu malam, Rabi'atul Adawiyah tidak keluar pada waktu siang. Takut orang tengok bayang dia. Bukan muka dia, bayang dia tak mau orang tengok.
Sebab dia kata Allah Ta'ala firman waqarna fi buyutikunna. Hei kaum perempuan, duduk diam di dalam rumah dalam keadaan terhormat. Tak keluar. Tengah malam dia ambil air. Jauh. Telaga dia bukan macam telaga kita. 2 kerek tak payah karang. Celup, lambung, piung, terbang. Naik tak kata. Faham? Berpuluh-puluh kerek tanah Arab. Nampak? Tapi 300 rakaat tahajud tiap-tiap malam. Lepuang. Lepuang. Kita 40 tahun tak boleh 300 rakaat. 40 tahun. Buat apa? Air terlampau banyak. Terlampau banyak air. Dalam bilik air sepala pahit. Hak tu kat bawah. Hak hujan. Nampak? Hak pahit hujan sepuluh pahit. Pahit untuk basuh dalam jambang. Pahit tu ikan pelawa hong. Suku pahit. Pahit basuh kereta. Pahit siram bunga. Banyaknya pahit, mudahnya air. Tak boleh sembahyang tahajud. Bila banyak jadi gelap gambar. Macam kelalawa. Kelalawa ni dia tak boleh kalau banyak cerah sangat. Dia kena gelap sama-sama baru nampak. Maghrib baru boleh terbang kelalawa. Kalau kita higak kelawar, Batman tu lah. Kita lepas tengah hari, langgar habis tiang-tiang lapu. Cerah sangat. Tak boleh power sangat. Jadi tak ingat. Kita gitu terlampau banyak nikmat, maka jadi gelap gambar. Gitu. Dia tahajud baik Allah. Berterlebu tu air baik. Mengingatkan dengan segala ilmu iman. Belajarlah. Rata ada orang ngajar kitab, macam-macam kitab lah. Orang ni berahi kitab Aqidatun Najih Halah. Orang ni berahi kitab Tauhid Salah, Aqidah Wasatiyah. Kitab Perisa Mukallah. Kau pandai lah. Asal belajar dan dapat mentauhidkan Allah. Tak cukup pula dalam kitab, boleh pula beli VCD. Ada pula CD-ROM. Ada kaset pula. Dalam internet pula ada orang ngajar. Boleh pilih pula ustaz. Tiba-tiba jahil juga di awal. Jahil juga. Dan ilmu suruh tegah. Ilmu suruh tegah. Dia ni, hukum ni, kehidupan kita biasanya tak boleh lari daripada 2 perkara. Suruh dan tegah. Suruh dan larang. Amar dan an-nahyu. Al-amru wan-nahyu. Nampak? Amar apa? Suruh daripada Allah dan Rasul. Benda yang Allah suruh, benda yang Rasul suruh. Suruh itu ada suruh wajib, ada suruh yang sunat. Larang pun ada larang wajib, larang sunat. Jadi kita belajar dalam Quran, dalam hadis, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, supaya kita jadi umat yang taat. Taat ni maksudnya apa yang Allah Ta'ala suruh buat, apa yang Allah Ta'ala larang tinggal. Kalau kita tak tahu benda Tuhan suruh, nak buat lagu mana? Seorang pekerja, dia mesti mendapatkan arahan pekerjaannya pada waktu pagi bila dia masuk ke pejabat. Dia nak tahu benda arahan dia hari ni. Kalau dia tak tahu benda orang suruh, dia tak ditanya, dia tak buat kerja tu. Lepas tu kena buang kerja. Mesti nak tahu arahan ni kena keluar ke, outstation ke, kena gimana ke, meeting ke apa. Dia ada arahan. Lepas tu dia ada larangan pula. Tak tahu benda ni dilarang buat. Bila buat menjadi satu kesalahan. Lepas tu nak kata saya tak tahu. Nak kata gitu ke bos jabat. Bos jabat kata buat ni, buat alik habis mesin photostat jabat balik rumah. Ingat ke tak apa yang buat gitu. Khairat gitu lah. Guana gini buat benda muka, benda maksiat, benda ni, benda haram. Ni kena laknat kan. Ni tak sah kan. Akak jual beli lagu ni. Kita nak jawab tak tahu. Sudah kerja. Lepas tu dalam ayat kata wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa jua yang dibawa datang oleh Rasul daripada Quran maupun sunnah, fakhuzuh, ambil. Dan apa jua yang dilarang oleh Nabi akan kamu, sama ada larangan itu daripada nas, wahyu, Al-Quran ataupun sunnah, maka fantahu,
kamu berhenti. Tidak, tak boleh tahu tak berhenti. Macam-macam ayat tentang suruh dan larang. Nah, dia ada ayat amar, dia panggil ayat nahi. Amar maknanya suruhan, tuntutan. Nahi maknanya tegahan dan larangan. Tak belajar bab nahi. Nah, nahi babuji itu pandai. Saya kita keling. Nampak? Mu tahu benda nahi, tahu lah. Nahi meri zindagi meri muhabbat. Waktu cerita tamih. Tambuk tu pendek Tuhan larang. Larangan dia berkait dengan suruhan. Suruh pun berkait dengan larangan. Seperti suruh berhenti. Suruh berhenti. Nah, suruh jangan buat. Nah, wala taqrabuz zina. Tuhan suruh apa? Suruh jauhi zina. Dia gitu. Faham baik, Bahkan serba-serbi yang bersangkut paut dengan agama kena ajar anak-anak kita, walaupun tidak sekaligus berperingkat-peringkat, sebagaimana kita juga mengaji berperingkat-peringkat. Nah, sebab tu kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Taala yang telah memberi kesempatan kepada kita hadir pada majlis-majlis kuliah. Di masa yang sama, adik kakak kita, sahabat handai kita, tidak dapat hadir di majlis-majlis kuliah kerana terpedaya dengan dunia, kerana sibuk dengan urusan dunia. Kita syukur banyak-banyaklah, walaupun lewat dah baru nak dengar. Tapi jangan juga. Kalau dan tegur, masa ni duduk tengah kira pitih kedai. Kira-kira 100 ikat toh. Kira-kira 100 ikat toh. Mampu dalam gitu. Tak apa dia kata, kalau mati ada Syekh Hamid, boleh mari buat belaka. Betul dah. Tapi berkalang kita tu. Sakut paut ni yang paling penting. Inilah roh kehidupan, iaitu agama. Apa jua agama number 1. Dia formula 1. Bukan kata dulu Schumacher. Number 1, nombor 1 agama dulu. Hatta kalau nak pilih bini, agama dulu. Nak pilih bini, agama dulu. Apa jua nak buat, agama dulu. Bangun pagi, agama dulu ingat. Nak tidur, ingat kepada agama dulu. Nak kerja, agama. Dia tak boleh lari. Tak terpisah sedikit pun. Sebab kalau agama diabai di belakangkan, maka bertemulah dengan kegelapan. Nabi SAW kata, bagi orang muda-muda lah, nak menikah, dia kata, tungkahul mar'atu li arma'. Biasanya perempuan itu dikahwini kerana 4 perkara. Li jamaliha, kerana comelnya. Yang kedua, lima liha, kerana hartanya. Yang ketiga, li hasabiha, kerana keturunannya. Yang keempat, li diniha, kerana agamanya. Kalau ada pak-pak ni pada seorang perempuan, molek. Tapi payahlah. Dia seorang yang comel, keturunan bangsawan, jutawan, lagi pula orang yang alim dan wara'. Payah nak jumpa, melainkan se-se aja. Comel, tak ada piti. Piti banyak, udus pangkoang. Piti banyak, anak bangsawan, tak comel. Beragama, tak ada piti. Kalau ada pak-pak tu. Tapi kalau ada se saja, maka Nabi SAW bersabda, fasfar bizatidin taribat yadak au kama qala. Pilihlah yang beragama, nescaya lega dua tangan kamu. Apa lega hak beragama? Dah semayang, berdoa. Suami nak pergi kerjanya berdoa, biar Tuhan murahkan rezeki. Nak cari duana, isteri solehah, hak beragama tu tunjuk contoh. Payah tu.
Nampak suami start motosikal berdoa minta keselamatan suami. Nah, jangan tepuh orang tengah jalan. Biar sempat balik ke rumah. Tu kata dalam hadis yang maksudnya perempuan yang solehah ini seperti seekor gagak yang putih di dalam 200 ekor gagak hitam. Payah nak jumpa. Nah, ada payah nak cari duan ni. Nah, kita nak turun kerja dia berdoa supaya Allah Ta'ala berluaskan rezeki yang halal. Allah Ta'ala selamatkan pergi balik dalam perjalanan. Nak cari duan ni. Itu kata agama. Dan kita juga kalau anak-anak yang beragama, Allah ada beza lalu dah. Sejuk mata mak memandang. Tak? Anak beragama tapi sama ayah-ayah dan ibu bapa tak mahu anak beragama. Dalil mereka tidak reda anak mereka ke sekolah agama. Tak reda. Aku tak reba dunia akhirat. Dan dia kata lagi tu dah tak reba. Kita ni salah besar dah. Salah besar dah. Asal kita ni dicocok oleh heroin dunia dalam otak kita. Jenis morphine. Yang nampak lama dah kita weh pada mak giang. Nah, otak dia masuk heroin. Kita masuk dunia lama ni cocok 50 tahun seorang tu cocok. 5 tinggal 16 tiup sehari. Nah, dengan environment persekitaran yang mengejar dunia. Nah, cakap dunia lah ke? Kita bilang adik-beradik kita. Adik-beradik berapa orang? 8 orang. Anak saudara, sepupu, pak saudara, mak saudara, mak 2 pupu, pak saudara buaya, mak saudara anjing, masuk ke. Seramai beratus-ratus tu berapa orang ulama? Tak ada sekor. Tak ada sekor. Hak kerja cari makan pagi petang berapa orang? Tanda. Tak cukup jari tangan. Kalau hak cari dunia ngak akhirat. Dah. Ini nak khabar akhir zaman. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sungguh daripada hamba-Ku yang bersyukur. Dan dia kata mata anak-anakmu tak ada sekor ulama. Anak-anak aku pun tulis. Tak dia kata mengata. Ular dalam semak dia belaka. Faham? Nah. Sungguh. Sebab apa? Bila dah tak berjaya dah anak-anak kita mencari dunia, baru kita nak alih pandangan kepada akhirat. Itu sama-sama gitulah. Baru nak coba akhirat pula. Kawan curi rata riti je. Tak cakap nak 14 buah sekolah buang. Bukannya curi kapur sekolah, pintu pagar sekolah curi. Tak ada cang bagi pondok ngaji hadis. Dah cetong. Faham? Dia bukan 4 orang pusat pemulihan ni. Nak hak cerdik-cerdik IQ tinggi, nak ngapa nahwu, sarah, bayang, ma'ni, badai, isti'arah, maqulah, macam-macam hukum, macam-macam ilmu. Nak ngapa? Dah pergi dah cetong macam anak lembu gitu duduk. Faham? Nak ngaji apa? Nak jadi ulama. Licin pula yang faham ni. Dengan buru-buru titik tu guru lecing. Yang tahu habis. Gesta dah, samsing dah kapung. Batu ni kita dengar ni nak beki. Beki balik. Dengar beki balik. Nak beki macam beki rumah tak boleh nak beki semua. Dok rock, beki sikit-sikit. Hak mana penting dulu. Tangga ngecat, tangga cabut sekeping dengan cat lama. Kalau kita bahan cat baru dulu bodoh tangga dulu mustahak. Hak nak jirit hari-hari cat kediam sikit pitih ada lagi. Gitu kok. Beki bilik air dulu, lepas tu baru beki tu pula. Ni sikit-sikit anak kita gitu kok. Bukan belajar fardu ain ni maknanya kita nak belajar salah batal wuduk aja. Ni nak didik anak-anak. Kena belajar juga. Dan bekal bagi beberapa tempat yang dihadapan lagi. Anak-anak kita akan membesar menjadi orang dewasa macam kita. Kita ni kita telah ditipu macam-macam jenis penipuan lah.
Maka kita tak saja sepatutnya kita nak anak-anak kita pula tertipu macam kita kena tipu. Kita kena tipu banyak mana dah. Dia tipu di main patah berapa puluh tahun. Tak? Wak gi atak tau patah. Apa pernah teksi. Gohek tu daripada tu. Gom masih tu. Tak nampak tuang teksi lindung atas. Kalau gua tu teksi jalan, tak ada tuang, ada duduk dalam atas. Apa? Nak buat pondok patah. Tu orang jamaah kira lah cerita. Tak? Dia tipu tu. Dia tipu di masa. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kerugian kerana masa lapang dihabiskan kepada mala faidatalah. Perkara-perkara yang tidak ada guna kepada. Tapi 10 tahun dia tipu di main patah saja tu. Main godak. Cikgu dah tak main godak? Dah sekali lagi ke banyak kali? Acak kali. Lambat main pergi sama. Tu hak warak sekali tu. Orang lain malah tanya orang lain. Cikgu aku main dia hak warak kali ramai-ramai. Orang lain tak payah tanya happy go lucky tu. Faham? Lambat main pergi. Dah, tapi tak lepas kau. Dah. Tengok saja tu kata habis masa pula situ. Bertahun-tahun umur inang ngoyak kulit pok dago butir tere bukan kata pok suh tak main lagi tunggu dah. Berapa tahun? 20 tahun 30 tahun. Bukan depan duduk dalam basah tu. Faham tak? Nak tengok kulit cocok gua ni di batang pisang. Nak semangat kita tu tipu di masa. Tua di dalam lara gitu je. Seolah-olah kita ni mencari sesuatu di dalam mimpi tak jumpa. Habis gitu. Dah kita Allah 45 dah umur aku baru aku menjejakkan kaki ke surau dan masjid. Tapi alhamdulillah kerana nyawa masih dikandung badan. Kawan-kawan kita tu hak mati dalam lara, ramai mana dik-badik kita tak mati di dalam dunia, dalam gelap mata, gelap hati, gelap pendengaran daripada perkataan-perkataan yang benar. Allah Rabbi. Sebab itulah banyaknya manusia ni di dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Wa zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sumbat ramai sungguh daripada kalangan jin dan manusia bagi api neraka Jahannam itu. Beriak cok masuk dalam keadaan 124,000 orang turun Nabi. Bukan seorang Nabi turun atas muka bumi. 124,000 orang. Rasul 313 kata setengah kaum. Dalam gitu tu wazara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ramanya dalam api neraka Jahannam itu manusia dan jin. Tak neraka juga. Nampak kan? Pasal mereka berpaling daripada mendengar pesanan-pesanan amaran-amaran daripada Nabi dan Rasul masing-masing. Macam kita juga. Tak mau dengar orang ngajar, tak mau pergi kat kuliah, tak mau pergi ceramah, akhirnya hidup dalam kesesatan. Tak jumpa cari. Orang tengok kita pergi mari. Pesengan tak jumpa jalan dah ni. Orang pun nak pergi kabar. Nak tunjuk jalan. Dia tengok kakak kau stang tubik kau ni. Lepas tu kau nak U-turn pula, tubik kau dalam rok pula ni. Pesengan sesak dah ni. Orang kapun nak pergi kabar. Tak mau dengar. Mesti ketah itu orang larak. Mana orang sesat dah. Orang kapun nak kabar. Tak mau dengar. Marah pula. Kabar apa kabar? Kita gitu. Orang nak kabar. Nak kabar jalan tu kau ni.
Nak, bukan kau ni. Tak pasal tengok nyanyi sangat. Dah nyanyi apa jelek, pusat-pusatkan luar. Macam bapak panggil cuma tak kalah supi je. Kalau kalah supi, nampak? Memang same, memang sama kan. Nampak? Tak kalah supi. Apa pula Allah Rabbi. Nah, lengang ni baju lengang sekarang. Tak puan umur 16, 17, 18, 20. Nak, ni singlet ni. Tahu singlet lengang saku. Aluh tali. Kasar lidi orang dekat. Nak, molek ada ni wak saku atas bau. Nak, dah dosa ke tidak? Jadi satu dosa dah. Satu maksiat. Tapi dia tak tahu. Kalau dia tahu, kalau dia takut dah buat gitu, dalil kita dulu. Kan dulu kita tak heran bab aurat. Pasal kita tak tahu kehala dulu. Nak, dan ni ada tahu kehala dah, jadi takut sikit. Dia gitu kok. Kita gitu juga macam dia dulu. Nak, nyanyi. Neh. Kalau naik bas kau kalau gatung pegang tangan tak apa-apa kan. Pakai singlet. Nak, dah balik. Nak balik rumah muda. Nak, ayah haji duduk bawah lenggok lah kata. 3 orang jatuh tak muka. Tak. Pening ayah haji. Nak turun jalan air jida, terik rumah muda. Tak. Pasal ni hak kopior punya. Tamu tengok tak baik. Allahu Rabbi. Duduk dalam keadaan kelalaian. Dan bekal bagi beberapa tempat yang hadapan lagi. Dan jika adalah ini perkara telah wajib di atas budak-budak balik itu sendiri, sekalipun budak-budak ni bila dia besar, dia dewasa, dia kena belajar, tapi kita wajib dedahkan sebelum daripada mereka melangkah ke alam dewasa, daripada kecil lagi. Nak, apa jua kalau daripada kecil molek, daripada lembut lagi. Macam orang awak kuih lah, awak kepuk kuih. Nak, kepuk sampai tapur ambil muka. Nak awak kuih. Bila cair, masa cair itulah orang cuah dalam acuang. Cuah dalam acuang buah hulu, jadi buah hulu. Pasal lembut lagi. Nak, cuah dalam acuang bunga durian, jadi bunga durian. Cuah dalam acuang apa benda biskut, jadi biskut. Dia lembut, dia ngikut. Nah, dan ikutan ni semasa kecil, dia tahan lama. Dia macam tua. Nah, batulah kata al-ilmu fi sighar kan naqshi fil hajar. Belajar sejak daripada kecil seperti pahatan di atas batu. Kita pahat di batu tahan lama. Mana budak-budak kecil awal-awal lagi beri pendedahan ilmu agama, maka comel budak tu. Molek, ingatannya kuat, mudah menghafal, cepat pandai. Nak, orang tua lambat pandai. Nak, lambat anda dah ingat mana tak percaya tengok orang umur 75 ngaji tajwid. Orang umur 75 dia ngaji tajwid. Masih buat ismail tu berjelobok air liu. Nak buat mulut mucung. Nampak? Tak mahu tu biar liu. Faham? Payah nak buat lah. Nak buat maknanya qalqadah. Sampai demam ayah haji. Tu baru qalqadah sugra. Kalau kubra situ-situ tu. Nah, payah. Dah mulut tua, gigi tua, langit-langit tua, sanaya tua, kerangkong tua, lidah pun jadi tua. Jadi payah. Sebab itulah sekolah rendah tak terima orang tua. Nak? Yang terima orang tua sekolah Piramli. Nampak? Alik Yemin apa? Nak? Burung. Naik burung je bang. Tak percaya lagi tak pergi kita. Daftar sekolah SS1. Jejak 1 minta. Dia kata dah mana anak? Ni rebah lepok cikgu. Mana? Sepotong je gigi tinggal. Nak masuk jauh 1. Siap ngebik-bik Ultraman bawa. Mana? Tak terima. Pasal apa? Buang masa. Nak ngira rohok. Tak? Tu kata daripada kecil. Daripada baru-baru lagi. Nah. Maka bersabit dengan buku. Budak-budak ini banyaklah puak-puak kita yang Islam tak kena bawakan, iaitu meninggalkan mendidik budak-budak
kepada ajaran agama. Buku ni lah ramai cecek. Buku mana? Buku ni lah, buku didik anak-anak pada ilmu agama. Ramai ibu bapa yang lereh, yang tak ingat, tak sedar, tak ambil peduli pun. Tak. Ni payah kita nak tarik orang ni balik kepada Islam, payah. Lebih payah kalau orang itu duduk dalam kemewahan. Payah dia. Kalau dia mewah, kita ni kurang mewah pada dia, payah nak ikut. Nampak? Lepas tu kalau datang siapa kau perak, jom tawang apa semua, tak boleh kawan dah, bapak surat. Buat bodoh kira. Tak rat cetong. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, apabila dikatakan kepada mereka-mereka ini, hendaklah kamu beriman dengan orang-orang yang telah beriman. Maknanya, hei puak-puak Abu Lahab, Abu Jahal, puak-puak Ubay anak Khalaf, puak-puak Abdullah ibnu Ubay dan sekutu-sekutunya, masuklah kamu jamaah para sahabat Nabi Nuh. Masuk puak sahabat lah, beriman macam puak sahabat lah, duk main masjid, main surat. Nah, dia pun tengok puak-puak sahabat dah orang cetong. Dia naik unta merah. Unta merah puak-puak ni naik. Takkan nak ikut puak sahabat yang naik keldar kad. Nampak? Sebeng pun tak ada. Dia naik unta merah. Honda naik keldar, sebab dia bakit. Payah nak ikut. Sahabat kaki ayam ada, kain bertapur-tapur harum sekali, baju. Nak ikut. Puak-puak musyrikin Mekah tak ikut. Dia pakaian lagu mana? Siap ngerata dengan gelang. Nak. Dengan bertatah kat emas pakaian, tak mau ikut. Sebab tu dia nampak ikut dunia. Sebab dia mewah. Bila orang mewah, golek lah, payah nak ikut. Seruang dari untuk bersama-sama dengan orang yang susah. Nak. Dia kata, adakah kamu mau kami ikut orang-orang yang bodoh itu? Orang tak ada pelajaran. Tak rak cetak duk surat. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah, kata Allah, mereka itulah sebenarnya orang-orang yang bodoh, bukan para sahabat, tapi mereka tak tahu. Tak. Orang yang tidak mau bersama dengan para jemaah, mereka itulah orang-orang yang sufaha. Bukan kata jahil. Sufaha ni, sufaha ni bodoh. Jahil lain. Jahil pula bodoh tak cerdik. Ini bodoh terus. Kalau juhalak juga orang jahil. Ni sufaha, orang yang bengong, orang yang bodoh dungu. Nah, tidak ikut kita. Ayo, tengok adik-beradik kita. Kalau hak mana hak kaya sekali, perkataan dia laku. Walaupun tak betul. Kalau hak alim, hak ngaji 20 tahun tapi basak terek, tak laku dalam keluarga. Nah, dia kaboda dah sewak lagi ni, dak walek comel gini-gini ni. 20 tahun ngaji, anak beranak tak wakal. Tidak apalah, tunggu ayah long, tanya ayah long. Ayah long nak sapa dah pada Kuala Lumpur. Tolak dah tadi dengan BMW dia. Tanya ayah long buat putusan. Ayah long basuh berak tak cuci. Faham? Tapi dah harta banyak. Itulah lumrah hidup dunia. Tengok kita apa nak ira. Dah rak cetong. Rasa cakap sedap. Kalau harta tak ada. Dan harta banyak, menjadi tumpuan. Kalau dua pupu, orang kata sepupu. Kalau kaya. Kalau sepupu, dia kata anak dal. Kalau senang, cihak gila, tengok gila. Nampak? Cawak kata pergi mari-mari duk eret ring. Anak dara, dia kata ada bau-bau bacang. Dah jauh. Kena kau jauh. Itulah hidup dunia. Maka jangan kita terpesona dengan kemewahan orang-orang yang meninggalkan beramal dengan amalan-amalan Islam.
Kita tengok orang tak beramal, orang tak mari surau, orang tak dengar, tak pergi kuliah, orang tak belajar agama, orang tak cara bab agama ni senang lenang dengan makan pakar, dengan kenderaan yang hebat-hebat. Rumah mereka itu pula tersergam indah. Biar ke dia lah. Allah Ta'ala pesan akan zarhum ya'kulu wa yatamatta'un. Nah, tinggalkan mereka itu dalam keadaan makan dan minum. Wa yulhihimul amal. Mereka itu dilagakan oleh cita-cita saja. Fasawfa ya'lamun. Pasti mereka akan dapat tahu suatu hari nanti. Dah kata tidak. Mujazadah heranlah orang-orang yang zalim, orang-orang yang ahli laga, ahli maksiat. Makan mewah, minum mewah. Nah, rumah mereka ratusan juta ringgit, tapi mereka tidak ikut jalan Allah. Biarkan mereka ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Nah, telah melarakan mereka itu, mencuaikan mereka itu oleh macam-macam angan-angan. Nah, macam-macam cita-cita yang telah menyebabkan mereka itu jadi lara. Banyak angan-angan mereka itu. Fasawfa ya'lamun. Maka sesungguhnya mesti suatu hari nanti mereka akan mengetahui. Tak? Bila mana dia ketahui? Bila dia masuk di dalam kubur. An-nasu fid dunya niyamun. Manusia itu di dalam dunia tidur boleh jatuh belaka. Tak? Fa iza mata intabaha. Maka apabila telah mati, Nabi kata baru terkejut daripada tidur. Bila dengar man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma kiblatuka wa ma wajibuka wa ma faraiduka wa ma i'tiqaduka wa man ikhwanuka. Sudah hijrah. Tak? Fa nadima. Maka disitulah mereka baru menyesal. Ada? Tengok kaya-kaya lah, datuk-datuk apa semua, orang kaya, orang banyak piti. Hak boleh buat piti petambung-tambung zaman dulu cerita. Nak? Dia tengok kubur dia ni benda dia. Cikgu, benda dia atas kubur dia. Kemucu dengan karung. Betul tak? Karung ni. Nah, karung tu bukan anak dia. Jadi biarlah temang juga dah anak tak mari, karung pun karung lah. Juta. Cerita ni jangan main. Gudang darat kapal laut. Dia tengok karung 2 ekor. Biru mata karung. Kalau hijau boleh tahu. Nak? Tak ada benda. Ada 30 orang sehari mari kubur dia, cikgu? Ada. Kita tanya cikgu rumah, masa dia ahli kubur. Tak? Dia tiap-tiap hari mesti ada kubur depan kedai tayar Syekh Ibrahim. Tiap-tiap hari. Tak? Tiap-tiap hari mesti ada situ. Pukul 8 apa pukul 10. Tak? Kalau tak ada, jarang-jarang tak ada, tak tahulah. Pergi kat snooker ke apa, tak tahulah tu. Faham? Nah, dia tahu kan. Dia kenal. Saya pergi juga tapi tak kenal mana kubur orang kaya, kubur orang miskin. Tak kenal. Cikgu dia boleh bilang, ni kubur ni orang kaya ni, orang kaya ni, orang kaya ni. Seorang tak duduk tak kubur dia. Tak? Sedangkan Nabi SAW berpesan, apabila datanglah orang yang kita kenali, duduk memberi salam pada kubur kita, Allah Ta'ala benarkan kita menjawab salam. Dan hati kita menjadi tenang seketika dapat bertemankan orang yang ziarah. Tadi duduk tak ada, sunyi sepi, orang mari duduk sekejap ziarah kita, berasa suka ke hati. Tak? Seolah kata mayat kita jangan balik dah lagi, balik akarang sikit. Tak? Sampai gitu semua seronoknya mayat. Apatah lagi kalau sapa pula dengan doa, dengan Fatihah, dengan istighfar, dengan sedekah. Allah ada lah. Nah, kita yang merancang akan kehidupan kita sebenarnya. Nah, kalau kita rancang anak kita tak pergi kubur kita, itulah. Sebab tu kena buat pelang, asuh anak-anak. Tak, kalau kita ayah mati jangan lupa kubur kurang-kurang seminggu sekali. Latih dulu masih hidup buat pergi, supaya menjadi rutin mereka, kebiasaan. Mudah-mudahan kita mati mari seminggu sekali. Tak mari nak hari pun. Tak, ajar dia macam mana mendoakan kalau kita mati dah, supaya Allah Ta'ala memberi rahmat kita di alam barzakh. Baru tu. Itu baru anak yang sejuk perut mak mengandung. Nah, bukan yang kelulusan tinggi.
Wah, benda pusat jelek gitu. Orang tu tengok roga tu. Macam anak orang pangang. Waktu kita sebenarnya tertipu dengan masa. Masa sebenarnya. Lepas tu dalam hadis-hadis yang masyhur selalu kita baca. Di antaranya ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang tenggelam manusia pada keduanya kebanyakan daripada kita. Dua nikmat. Tenggelam ni mana hanyut dengan dua nikmat ini. Tulul amal wal faragu, iaitu panjang cita-cita dan masa lapang yang begitu banyak. Habis gitu. Masa tu masa mahal. Masa mahal. Tengok kita muka kita tengok cermin ni. Nak tengok mahalnya masa, tengok muka kita. Balik sekarang tengok cermin. Lepas tu kita waktu bik gambar kita zaman cek itu. Kita tengok. Faham? Macam tu kubur muka. Tua dah. Dalam gitu tua dah. Tak sedar. Yang kita tak sedar tu pasal kita tengok tiap-tiap hari cermin. Acu kita tengok 40 tahun sekali. Baru kita sedar kita telah tua. Kerajaan tak benar. Segala rakyat ada cermin di rumah dia. Cermin hanya ada tempat pemerintah saja. Dan rakyat hanya dibenar melihat 40 tahun sekali. Allah warna 40 tahun kali kau tengok cermin. Lepas lepok. Bukan aku. Aku muda. Tapi dah tengok tiap-tiap hari. Tak berasa tu lah. Pasal perubahannya sedikit. 40 tahun tengok sekali. Baru kita nampak tua dah aku. Dalam tua main Vespa. Allah tua. Main Vespa. Tak ada sorak nak bilang ubang putih. Apa dia bulu kening putih. Bulu kening hitam. Putih semua dah bulu kening. Kelak Vespa. Cucu disurat dengar. Tok Ki kelak Vespa. Ahli sama hidup. Mana nak mati atas Vespa. Berat nak. Habis masa gitu je. Hak di rumah mak ayah, mak pula di rumah badan cerita keli. Padang Hindustan. Kalau Hindustan nyanyi bohong mulut-mulut mak. Pyari kana mumene sona badawi. Senyap tu. Maknanya masuk menjiwai, faham? Dah minat. Kita tak apa buat modal. Faham? Guru tak apa lah temso. Faham? Dia memang kena hafal lagu. Dah sungguh habis kita tua. Dah habis dah tua. Tengok tok kita kan. Danyok dalam Hindustan. Tak. Daripada ego misal cekok sanggang. Mana? Siapa ke Syahrukh Khan janji sekarang. Tengok lagi. Khabar cucu nak tengok Ninja Turtle. Buka cu Hindustan kali tu tengok tu tengok kali. Nampak? Nawak mana ke dia? Allahu Rabbi. Sebab itulah kata pepatah Arab, al-waktu saifun. Masa itu seperti pedang. Illam qata'ahu illam taqta'hu qata'aka. Allahu Rabbi. Masa itu seperti pedang. Kalau mu tak potong dia, dia potong pelamu. Kena bajidah masa. Dia kalau kita tak kita tak pitah dia, memang dia pitah kita. Tu sungguh. Dia tegah. Kalau kita buat dak bahan deal waktu ni. Dodo tua. Dodo 50. Dodo 60. Tak apalah umur. Tapi tidak ada gah. Umur memang menekat. Memang menekat. Memang tua dia kita. Tiap-tiap yang ada pada alam dia berubah daripada muda pada tua. Meninggal dunia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua pada alam ini akan binasa. Yang tak binasa Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu yang memberi sifat jalal, sifat kemuliaan. Tak. Tetapi tualah dalam keadaan sedar diri. Ada bekal untuk perjalanan yang masih panjang di akhirat nanti. Wallahu a'lam.